Pergi dah, pergi gali telaga di atas lokasi kita habis di bahagian tepi berak lah. Kita jumpa air cepat dah. Kalau kawasan berih gitu kita dipehek, kalau kawasan berih selamat datang ke channel Mak Jack. Okay, di video kali ni aku nak membawakan anda tengok proses gali telaga air buih dah, air sing lebih kurang dari 5 kerek di kawasan Bukit Maruk dah. Jadi customer ni kalau kira tuan rumah ni bukan dia tengok video dan dia jumpa habis di kedai makan dah. So dia tunggu habis, dia kecek sikit, dia kecek kata nak gali lebih kurang gitu lah habis kita. Lepas tu habis pun dia ambil nombor telefon ke apa. So pada pagi tu pergi gali telaga di atas lokasi dan pergi gali telaga lah di kawasan tu. Okay, kalau kiranya telaga ni dia gali dah air buih dah secara melintang dah, secara melintang. So dia nak selagi tepi tu secara menegak dah. Jadi mungkin ada tanya berapa di sebelum ni ada yang gali dah air buih, air tu air najis secara melintang dah. Okey, untuk ni pani kita akan cerita dah. Jadi sekarang ni kita cerita sikit pasal laga ni. Okey, laga air buih ni asing ni habis gali lebih kurang dari 5 kerek dan 2 kerek gali tu jumpa air dah. Jumpa air dah dan kita mari masa dah setengah hari lah. Dari pagi tu lepas tu Zohor tu klik lah dah. So kita cerita ni siap dah. Tanah di kawasan ni tanah dia liat gitu, lembut lah dah. Jadi telaga air buih tu siap dah 5 kerek secara menegak ni Hok Zaini buat ni dah secara menegak. Lepas tu air lebih kurang ada dalam 3 kerek sebab kita gali 2 kerek tu ada air dah. Okey, sesah untuk gali telaga di air buih ni dah. Air sini ni dah. Kita pergi pula kepada telaga ni. Okey, owner ni dia gali dah telaga dah gali ni secara melintang. Okey, kalau dikira di kawasan tu memang boleh secara melintang. Gali telaga secara melintang disebabkan waktu air dah. Air dia tu gali, air jumpa air cepat dah. Jadi kalau buat melintang tu serapan dia luah lah sikit, lambat lah nak penuh sikit dah. Jadi dia gali tu betul dah. Orang sebelum ni gali betul dah. Tapi dia tak seal di bahagian tepi kerek dah. Jadi tanah tu akan masuk dah. Jadi akan kambuh. Jadi telaga tu tohor lah dah secara melintang tu. Jadi habis ambil keputusan habis seal di bahagian tepi kerek lah. Kira habis betul sikit tu. Habis tak sikit lah. Moga dia gali dah beres dah. Cuma habis tak semi di kawasan antara teri tu dah. Supaya air atas tak naik, tak masuk dan pasir tak masuk celah tu lah dah. Jadi itulah habis betulnya. Betul juga dia tu dah. Bukan dia salah dia juga. Cuma kita betul jugalah dia buat secara melintang sebab di kawasan tu jumpa air cepat dah. Kalau kawasan berih gitu kita dipehek, kalau kawasan berih memang akibat melintang sebab air dekat dah. Kita dipehek lagi tu lah dah. So siap dah. Siap laga 5 kerek laga sing. Lepas tu siap dah laga sing lah. Dia sing di bahagian tepi kerek tu antara kerek tu. Dan kita mengambil masa dalam berapa jam lah dah. Betah dah. Pagi tu beberapa itu lepas tu Zohor tu klik dah. Jadi rasa itu sajalah video untuk hari ni. Kita nak tunjuk sikit proses gali telaga tu lah 5 kerek dah. Memang kalau kira kategori 5 kerek ni tohor lah. Tapi di kawasan ada juga dalam dah. So itu saja video untuk hari ni. Okey, video ringkas dah. Terima kasih yang mana sudah subscribe, like video ni. Jumpa di video kata dah.